8 degree tuan-tuan 8 degree Celsius untuk temperature coolant ni. 8 degree Celsius. Okey. Apa yang bezakan unit ni dengan unit sebelah yang kita pun nampak sini yang 516, ini 516, ini 518. Okey. Apa yang bezakan 518 dengan 516? Okey. 518 dia statik, dia tegak macam ni. Kalau kita nak suruh installer buat melintang sana pun boleh. Kita boleh request dengan installer nak letak dia menegak macam ni ataupun nak letak kepala ni kat sini. Kita boleh request dengan kita punya installer waktu dia buat installation tu. Okay. So yang ini dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak. Okay, dia boleh bergerak. Yang ni tak boleh. Kedudukan kepala dia memang macam tu. Janganlah anda pergi pergi nak tukar-tukar, tak boleh. Kedudukan dia memang statik. Kedudukan kepala dia memang statik. Dia tak boleh ubah kedudukan tu. Jangan pandai-pandai